Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baru-baru ni saya ada dihubungi dengan beberapa orang yang mengatakan dia telah kena scam oleh pembekal benih. Saya pun tak faham kenapa ada juga orang ambil kesempatan sebagai pembekal benih untuk menipu ataupun untuk scam peternak-peternak ikan. Jadi saya nak nasihatkan kepada para penternak ataupun kawan-kawan penternak ikan dekat luar sana, kalau nak beli benih ikan, nak cari pembekal benih ikan, kena ambil kira beberapa perkara ni. Okay. Yang pertama, pastikan pembekal benih itu ada rekod yang baik dalam media sosial. Boleh tengok nama dia, boleh tengok review-review yang diberikan oleh peternak-peternak ikan yang lain. Dan yang kedua, kena pastikan dia ni menggunakan akaun yang betul lah. Paling penting dia dalam media sosial tu dia dah akaun dia tu akaun yang dah lama, dan memang dia menjual benih ikan ataupun dia dalam bidang aquaculture ni lah. Dan kalau lebih baik lagi dia menggunakan nama syarikat, bukan nama individu. Okay. Dan yang seterusnya, pembekal benih ni dia tidak menjual benih ikan yang jarang-jarang kita jumpa. Contohnya dia jual benih ikan haruan lah, jual benih ikan ketutu lah, jual benih ikan talapia hitam, jual ikan kaloi, ikan gurami yang jarang-jarang ada dekat Malaysia. Lepas tu dia jual pula dengan harga yang murah. Itu kena berjaga-jaga. Sebabnya agak tak logik lah kalau nak dapatkan benih ikan dengan kuantiti yang banyak, benih-benih ikan yang jarang dijumpai di Malaysia ni, dan dia orang jual dengan harga yang murah. Jadi itu pun kena berjaga-jaga. Dan seterusnya, para penternak kena tahu lokasi hatchery ataupun penternak ni dari apa, pembekal benih ikan ni dia daripada negeri mana. Kalau dia boleh bagi datang dekat hatchery dia, insyaAllah itu bukanlah scammer. Tapi kalau dia banyak mengelak, tak boleh datang lah, tak boleh tengok lah, dia di jauh lah, apa semua, itu kena berjaga-jaga. Dan seterusnya,